Makan deterjen. Dia dipotong Ustazah. Hello Ustazah, mesti ni kejap. Kak. Ya. Cabut soalan boleh? Bismillah. Sebutkan 2 faedah kesihatan yang diperolehi daripada berpuasa. So, badan kita, perut kita akan dicuci dan bersih. Kita akan jadi lagi energi dan sihat. Ambil satu. Satu je. Apakah keistimewaan malam Lailatul Qadar? Masya Allah. Memberikan 10 kebaikan apa yang kita buat beribadat pada malam Lailatul Qadar. Sebutkan 2 jenis makanan sunnah yang digalakkan semasa berbuka. Kurma dan air masak. Betul. Ambil satu. Apakah perbezaan antara puasa wajib dan puasa sunat? Syaz, apa beza dia? We have a problem. Puasa wajib mesti dilakukan di bulan Ramadan. So puasa sunat adalah puasa sunat yang dilakukan Isnin Khamis. So dan puasa sunat yang lain lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apakah 2 perkara yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Muntah. Apakah hukum menunaikan solat sunat Aidilfitri? Ustazah? Bukan dia sunat. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Ambil soalan satu. Kalau soalan susah macam mana? Soalan dia. Apakah maksud Lailatul Qadar dan kenapa ia istimewa? Boleh tak tukar soalan? Takut. Terlalu Islami. Apakah hukum berbuka puasa tanpa sebab yang dibenarkan? Berdosa lah. Sebab kita sengaja membatalkan puasa. Hebatkan saya.